Dia nak Hana pun sebab Hana tu janda. Sekarang saya takkan lagi hadir dalam hidup Armin. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Bahagia yang Tertangguh episod 23 yang akan tayang malam ini. Di anjung rumah, kehadiran Zakwan memecah ketenangan apabila dia datang menuntut hak ke atas anaknya, Raikal. Dia memegang kepala kanak-kanak itu, cuba menegaskan dominasinya sebagai bapa kandung, sambil memperlekehkan kedudukan Armin yang dianggap orang luar, sekaligus mewujudkan jurang ketara antara darah daging dan bapa tiri. Di lokasi lain yang terpisah, suasana bertukar semakin panas antara Hana dan Zakwan. Dengan angkuh, Zakwan melontarkan tohmahan berbisa, menuduh Armin tidak ikhlas dan hanya mendekati Hana kerana statusnya sebagai seorang janda. Kata-kata hinaan itu merobek kesabaran Hana. Tanpa berfikir panjang, wanita itu menampar wajah bekas suaminya sebagai balasan keras terhadap mulut celopar lelaki tersebut. Konflik berlanjutan pada waktu malam apabila Hana bertindak melabrak Alia. Dengan penuh rasa curiga, Hana mendesak dan menuduh Alia bersekongkol dengan pihak luar. Hana yakin Alia mempunyai kenalan wartawan dan menjadi punca tersebarnya berita yang mengeruhkan keadaan, sedangkan Alia hanya mampu terdiam kaku menerima tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Dalam kekalutan yang semakin memuncak, Hana berhadapan pula dengan Datin Zaleha. Dengan hati yang berat dan linangan air mata, Hana membuat keputusan drastik. Di hadapan wanita korporat itu, Hana melafazkan sumpah. Berjanji tidak akan muncul lagi dalam kehidupan Armin dan sanggup mengundurkan diri sepenuhnya demi memenuhi kehendak ibu lelaki itu. Akhirnya, Hana kembali mencari duka dan damai di sisi ibunya sendiri. Dalam suasana hening selepas ibadah, si ibu yang bertelekung putih memegang lembut wajah anaknya. Wanita tua itu menasihati Hana bahawa manusia sering tersilap menyangka orang lain sebagai punca tertangguhnya kebahagiaan mereka, sedangkan hakikatnya diri sendirilah yang bertanggungjawab mencipta bahagia itu tanpa perlu menunggu ihsan sesiapa.